Sekarang kita nak tengok skala dan juga jarak, iaitu bab 1 dalam tingkatan 2. Pertama kita akan tengok skala. Skala ada 3 jenis, iaitu pertama sekali kita ada skala lurus, kedua kita ada skala penyata dan ketiga kita ada skala pecahan wakilan. Skala ni adalah tukaran nilai ataupun tukaran jarak sebenar, iaitu dalam bentuk km kepada jarak dalam peta, iaitu dalam cm. Okey, awak nampak tak yang saya bulatkan kat sini? Okey, dalam bulatan ni yang wajib tetap konsisten adalah kosong. Mesti mula dengan kosong. Lepas tu 2, 4, 6. Dia mesti gandaan yang sama. Kalau lah sini 1, 0, 1, 2, 3. 0, 3, 6, 9. Okey? Yang atas ni apa? Yang atas ini adalah kita panggil sebagai jarak sebenar. Jarak sebenar dalam bentuk kilometer. Nilai dekat sini, dia tidak boleh dalam bentuk meter ataupun bentuk cm. Wajib km, tak boleh tukar. Jarak dalam peta pula adalah jarak daripada sini sampai sini. Kalau awak ukur pakai pembaris awak, katakanlah awak dapat 1 cm. 1 cm mewakili 2 km. Dia tak sama Dia tidak sama. Sebab apa? Dia hanya wakil sahaja.